LCD Poco C65. Ya, barang dah sampai. Buka dulu depan barang. Tengok barang dulu, okey ke tidak. Unboxing dulu. Barangnya. CD ni boleh di Shopee. Ya. Kita buka dia. Kita try test dulu lah. Kita pasang. Sitinya pun dah terbuka sendiri. Kita taruh di tepi dulu. Okey. Hari ni kita cuba tukar LCD Poco C65. Yang ni aku dah tukar tapi macam ada problem dekat video dia. Bila dia play video, dia jadi hang. Tak mungkin tak compatible atau mungkin apa device ni sendiri lah tak okey kan. Okey, sekarang ni kita try buka balik. Cara aku ada beli satu tu, kita try tukar lagi tengok adakah sama ada CD ni ataupun motherboard dia dah problem. Okey. Poco C65 Sekarang ni kita buka belakang ni. Si gam aku dah buka dah tapi tunjuklah cara buka dia. Isi dia ada pakai gam ni. Kalau kopik dah pakai ni ke apa ke kan, kopik buka keluar. Ni kita nak buka cover tepi dia ni, nak buka skru ni dengan skru ni lah. Kita buka skru ni dulu. Kita test dulu. Nampak juga skru yang atas pula. Skru dia bawah atas ni sama je panjang, jadi bolehlah campur. Aku tahu sebab aku dah buka dah tadi, sebab buka yang cakap tu CD yang baru aku tukar ni pun macam problem je. Try nak tukar sekali lagi lah kan. Kita tengok. Sudah buka semua sekali, jangan lupa buka semua kad keluar. Taruh tepi. Kita buka semua ni. Okey, dah buka keluar atas semua ni. Kita umpil dia keluar lah. Umpil dia ni keluar. Kita payung tool ke ada apa ke, carilah.
Dia ada dua ni. Ni untuk CD, ni untuk ni frame ni. Kita buka yang ni dulu. Yang frame LCD, kita buka frame yang ni dulu. Ni LCD punya, ni yang frame body dia. Cover ni kan. Ni buka untuk fingerprint, buka keluar. Tapi sekarang kita cabut konektor bateri dulu. Bateri punya konektor buka dulu. Alright. Sekarang ni kita dry test dulu lah. Yang ni. Begini untuk pastikan apa okey, baru kita pasang, baru kita buka dulu connection LCD yang lama ni. Sambung dulu. Tak sampai kita buka keluar lah. Penting lah. Kita buka kabel belakang dulu. Ini speaker dia. Kita ambil dulu. Sekarang ni try cabut dulu. Ada skru, jadi kita tarik. Tak ada skru kan, kita tarik je lah. Ni kita try connect dulu ke sini sebab kita nak check dulu ni sama ada aku punya video player dia dah rosak ke ataupun dia punya CD yang tak compatible. Kalau korang punya tu CD yang rosak, terus buka pasang je lah kan. Sambung dulu bateri. Aku ni ada problem video dia, apa CD ni sebenarnya baru dia tukar. Siap-siap tukar terus dia tak boleh. Okey, sekarang tu dah hidup, kita try dulu ini. Kalau apa korang punya CD dah memang rosak, korang buka keluar CD tu terus connect begini, test dulu begini, baru korang isi gam dan siapkan lah, settle siap pasang lah. Sekarang nak test play video dia dulu. Sama ada masih hang atau tidak. Bila tidak buka video, dia tidak hang. Ini masalah dia ni. Aku suspect dengan besar LCD sebab sebelum LCD yang lama rosak, okey dia boleh play apa semua. Bila aku tukar je LCD yang baru yang sebelum ni, dia terus hang. Tak boleh buka video. Ni kita cubalah. Ini. Hidup, kita cuba try playkan video dia.
play YouTube clip. Sebab YouTube pun dia jadi hang. Nanti aku tunjuk macam mana jadi hang tu. Ni okey, boleh slide. Kita try play satu. Tak ada speaker sebab speaker aku buka. Terus boleh detect begini. Ini mana okey lah. Biar sekejap. Okey, boleh video tak ada masalah pun. Aku biar sekejap tadi. Boleh begini. Boleh begini. Kalau yang CD yang ni nanti aku tunjuk macam mana. Itu pun baru tukar tu. Kalau tak compatible lah. Okey, shutdown dulu. Shutdown. Kita cabut bateri dia dulu. Ini boleh pakai. Okey, ni okey. Pasang balik. Pasang dulu. Aku tunjuk apa yang CD aku ni baru tukar ni. Kita pasang dulu. Tengok apa masalah. Ini kita on. Jadi tak ada masalah. Bila play video dia bermasalah CD ni. Ni aku beli tak TikTok. Nanti aku nak komplain dengan kedai tu. Kita tunggu sekejap bagi dia on. Cuci dulu sementara ni. Okey dah hidup. Tak ada masalah, okey saja Pak. Tapi boleh video YouTube, boleh video Netflix apa semua memang jadi problem. Dia jadi hang. Okey, ni okey lagi. Ni okey lagi. Kita try play video. Tak boleh. Jadi begini. Nak keluar balik pun dah tak boleh. Respon. Maknanya CD ni tak compatible lah yang dibagi dengan aku ni. Bukan model dia kali. Ni problem dia sebenarnya. Yang ni okey. Tapi dah masuk sini aku terpaksa begini baru boleh.
pula tak boleh. Yang tadi boleh kan. Sekarang ni memang masalah LCD lah, bukan software, bukan hardware. Bukan motherboard. Hardware dia LCD problem. Sekarang ni kita akan buka LCD ni tukar. Okey. Cabut bateri. Buka connection bateri dia ni. Kita kena angkat bateri keluar lah nanti. Untuk buka dia punya LCD ni, kita tengok tepi ni, longkang ni. Masuk longkang ni, kita potong dulu. Yang LCD baru ni, tapi tak buat macam mana, tak kompatibel. Cuba longgarkan dulu, nanti aku nak cabut bateri. Kalau boleh pakai tu, buat sikit solvent. Ini pakai isopropyl alkohol. Tak ada dua isopropyl sekali dia. Kalau yang baru kemungkinan dia pakai gam, yang ni dia pakai gam ni dah. Bagi dia rendam dulu. Okey, kita cabut bateri dia. Bateri dia, buka yang ni. Buka bateri dia. Buka yang putih ni, gam dia. Ni dah mudah buka pasal aku buka dah banyak kali dah. Angkat keluar. Ni pun angkat keluar dulu sebab kita nak buat keluar ni. LCD kejap lagi. Jangan jaga dah. Pasal memang tak boleh pakai. Kita umpil je keluar. Kuat pula aku bubuhkan. Jadi dah rosak, boleh pakai pun buat simpan hasil menjual ni. Ini tu sampahkan je. Kita bagi grip. Kita cuci pula. Proses mencuci ni korang tak payah tengok lah. Sekarang ni abang cuci dulu, nanti kita sambung. Okey, ni dah selesai cuci. Jadi yang ni kita dah test tadi, okey. Jadi kita buka dulu seal ni untuk kita isi gam.
Tak ada gam. Okey. Ni untuk kamera ni jangan lupa buka bila nak pasang. Buka dulu wajibnya ni. Cuci sikit. Kita pasang dia. Dan cuci bersih. Lepas masuk begini lah. Yang ni masuk sini, yang pendek ni masuk sini. Panjang masuk sini lah. Gitu. Oh, masa cuci tadi aku buka kamera depan, kamera selfie. Takut abu kan. Tutup ni. Sekarang ni masuk ni dulu lah. Speaker simpan saja. Tak payah. Oh, speaker dia. Okey. Isi gam, ready untuk isi gam. Saya selalu isi gam dekat sini lah. Atau just take pad je kat sana. Ni pakai yang baru. Ni gamnya, isi gam keliling. Lepas tu kita tepek. Keliling dia. Okey, apa ni? Kita buka dulu. Sikit je ni. Siap isi gam. Kita masukkan. Terus tekap je lah. Terus tekap. Simpan di sini dulu. Itu. Terus siap tunggu. Masukkan. Okey, itulah. Lepas tu lama. Angkat pula.
guna balik boleh, tak nak guna pun boleh balik. Aku kita guna balik je lah. Pasang ni begini. Kalau masuk bateri dulu boleh, nak spek dulu, masuk bateri dulu. Bateri, takut rendang menekat lagi. Malas lah. Okey, siap. Tengok masuk bateri. Cepit kamera tadi, safety punya kamera pasang je lah. Okay. Kita try on dulu. Test balik sini tadi okey ke tidak, sebelum kita bagi dekat tu kuat. Tes. Pakai spin ni pun boleh, pakai getah pun boleh, atau tindih buku pun boleh. Ni aku nak test dulu sebelum aku kepit. Kalau tak okey kan, kira juga. Test video dia sekali, hang lagi tak. Okay. Ada tak? Test suara. Tadi hang kan? Terang ni. Okey, tak hang pun. Kan? Okey. Okey, shutdown dulu. Mana ni okey lah ni. Yang ada brand tu pun tak boleh pakai, beli mahal. Okey. Siap ni. Sementara aku malah pasang belakang, aku suka kepit dia dulu. Bagi dia melekat dulu. Ya, nanti kita pasang back cover dia pula. Kuat dulu. Oh. Kita biar sejam 2. Lagi dia melekat betul. Mas supaya tak masuk. Okey, siap dah. Kita tunggu dulu, nanti kita pasang balik frame dia, baru kita pasang cover dia. Okey, nanti sambung. Okey, dia dah kering. Kita pasang back frame dia ni. Dekat skru dia, pasang back cover dia. Ini jangan lupa untuk sensor cap jari, masukkan. Buka balik. Dia duduk. Pasang balik cover dia.
ikat skru. Masukkan semua skru di balik. Skru dia sama panjang, jadi campur tak apa. Okey, masuk balik ni, kita tengok ada network ke tidak. Right on dulu, baru kita pasang cover, back cover lah. Tunggu sekejap. Tunggu sampai hidup. Hidup. Okey, kita test. Okey. Okey. Test video yang problem tu, CD yang tak tunjuk tadi tu, yang baru tukar tapi tak boleh pakai. Jenis ni handphone anak aku kena pakai lah, kena baling-baling. Okey. Okey, ada sound. Terus boleh nampak. Maknanya LCD tu tak compatible lah, yang dibagi tu tak apa model dulu. Ini okey je. Masalah. Okey. Okey, kita test. Kita test charging. Tadi aku dah test, okey, baru masuk. Test charging pun dah masuk. Masuk charging. Masalah. Sekarang kita pasang back cover dia. Kita pasang back cover pula. Cuci sikit-sikit lagi. Aku dah cuci dah ni, tahun dulu tadi. Biar dia tinggal-tinggal lagi ni. Okey, dari belakang okey. Dari depan pun okey. Tak ada masalah. Ini untuk jimatkan kos, aku tukar sendiri ya. Hantar kedai balik-balik tukar, nak aku dibaling-baling. Jadi aku belajar sendiri lah tukar ni. Untuk jimatkan kos sikit, tinggal beli LCD je lah. Dah siap cuci, tak pilih dulu. Back cover dia begini je. Jadi kau boleh umpil dia begitu. Plastik back cover dia. Cuci, kita pasang. Masuk profil. Lagi sikit lagi baki dia ni. Enggak. Dah cuci bersih. Sikit dah profil. Isi gambar dia.
air banyak-banyak. Lama aku nak habiskan lama ni. Kadang-kadang pergi kedap dalam air. Jadi untuk ada risiko air masuk, kita isi lagam sikit. Selesai sikam. Tudung dah. Kita masukkan balik. Ini senang tak je begini. Dan tekan. Keliling merah, takut air masuk. Dia comot sikit tapi tak apa, nanti kita cuci je. Tak dengan asap profil, tunggu dia melekat dulu. Okey, siap begini je lah. Tapi kita kering dulu. Sikit asap profil sudah keras. Melekat sikit. Nanti kita cuci habis semua. Siap begitu je dah yang kau tengok tadi. Dia ni dah siap dah ni. Tu. Tak payah buat kuat pun. Kita pergi melekat je. Supaya air tidak masuk ke dalam budak-budak ni, tahu lah. Dia pergi bedal dia selam dalam air. Tapi nak cakap waterproof, tidak waterproof sangat lah. Boleh kurangkan risiko kena motherboard. Betul aku isi gam banyak sikit. Bila kita dah buka pada original kilang, itu dah tak sama macam original kilang lah. Tak waterproof sangat lah. Begini siap. Okey, jumpa lagi. Terima kasih.